Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, hari ni kita nak tukar plug 13A 13 ampere. Okey, kalau tengok switch di sini dah rosak switch dia dah loose. Kita tutup. Dia dah loose. Dah loose. Terlampau. Mana? Tutup dia tu balik. Okey, cara nak buka dah senang je. Kita perlu buka skru ni. 1, 2, okey. Okey, sebelum kita nak tukar plug, soket plug tu 13A tu, so kita ambil angka keselamatan dulu. Kita tutup dulu main switch main switch utama untuk ELCB box ni. Okey, DB box ni. Okey, so cara pertama ialah kalau yang jarang buat di rumah tu, biasanya kita kena buat macam ni. Okey, sepatutnya setiap bulan kita kena tekan ni RCCB. Kita boleh push ni, ada button push ni. Okey, push monthly ni. So kita tekan ni, kita boleh tengok dia trip atau tak. Tekan. Okey, nampak dia jatuh. Kalau kita tekan dia tak jatuh, so maksudnya ada RCCB ni kemungkinan rosak. Ataupun ada wire yang tak join dengan kuat untuk MCB ni ataupun main switch ni. Okey, so kalau kita tekan dia jatuh, so maksudnya okey lah. Okey, so kita naikkan balik. Okey, so sebelum kita tukar plug tu, okey, jatuhkan trip. Okey, kita nak tekan ni dulu boleh. Kita nak test ni. Okey, kita nak test, tekan. Okey, tekan test. Okey, jatuh. Right. Dan kita jatuhkan MCB. Jatuh je semua. Okey, jatuhkan semua. Okey, ini main switch. Okey, main switch, kita tarik dia. Okey, macam tu. Okey, right. Dan baru kita boleh tukar plug. Okey. Okay, right. Okay, the screw. Okay, bawah screw. Okay, kalau kita tengok di sini ada wayar merah, hijau dengan hitam. Okay, merah ni wire live. Ni wire live. Wire hidup. Okay, hijau ni wire bumi, wire earth. Hitam ni wire neutral. Okay, kalau kita tengok dekat belakang sini pun nampak. Okay, merah ni L. Okay, L live. Okay, hijau E earth. Okay, hitam. Okay, nampak tak? Hitam N neutral. Okay, senang je, kita cabut je ni. Cabut skru, ada skru di atas ni. Okey, 1, 2, 3. Okey, buka skru dia. Okey, kita cabut. Alright, macam ni belakang dia. Okey, tengok ni, dia dah terlampau loose. Dah loose. Tekan pun okey, kejap okey. Kalau tengok belakang ni tak ada terbakar apa, cuma tempat on off ni. Okey, so kita ganti yang baru. Kita ambil yang tahan panas sikit. Okey, kita ambil yang ni. Okey, kita ambil yang tahan panas. Yang ni kalau tengok, ni warna hitam. Warna hitam. Kalau yang lama tadi dia warna kelabu. Yang ni jenis PVC ni. Polikarbonat ke apa nama dia. Ini jenis plastik ni. Okey. Ni tahan, yang ni warna hitam ni. Yang ni keras sikit, yang ni untuk tahan panas. Okey, so kita pasang macam biasa. Okey, yang ni merah ni warna live. Untuk live untuk live L, nampak ni sini L live. Okey, macam ni. Ni gambar bumi, earthing. Okey, ini warna hijau. Ni untuk ni hijau.
Okey, and ni untuk neutral. Ada warna hitam. Setengah rumah ada dia guna warna biru. Yang ni guna warna hitam. Okey. Ni earth. Earth ni biasanya warna hijau lah. Okey. Merah ni biasanya live. Okey. Live. Okey. Ni yang biru ni dia sebab join dengan pelak yang belakang. Ni join dia pelak belakang. Okey. Alright. Sekejap kita pasang. Okey. So kita dah pasang. Okey. Live, earth dengan neutral. Okey. So kita masuk je biasa. Okey. Dan kita ikat skru. Okey. Dan kita ikat balik skru macam biasa. Okey. Alright. So kita test. Okey, alright. Okey. 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 Di pasaran banyak jenis-jenis pelak ni. Ada yang jenis lembut pun ada yang jenis kayu pun ada yang jenis macam untuk elegant sikit pun ada, jenis yang macam touch pun ada, button, sensor pun ada. Okey, macam-macam lah. So ini kita pakai yang biasa dah lah kan. Okey. Alright. Okey. Cun. Okey, so kita ganti yang ni. Okey, yang rosak ni. Okey. Okey, semoga bermanfaat untuk orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.